Malaysia perlu meningkatkan keupayaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta penguasaan bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM dalam kalangan anak muda untuk membina daya tahan ekonomi domestik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bagi mencapai hasrat itu, bidang kejuruteraan, kecerdasan buatan AI dan digital perlu diutamakan selain mengikuti perkembangan ekonomi semasa. Jadi insya-Allah kita bina apa yang disebut domestic economic resilience. Apa maknanya? Mana kekuatan dalaman harus ada. Latihan harus dirubah. Anak-anak mesti kuasai STEM. Mesti tingkatkan keupayaan TVET. Mesti masuk lapangan kejuruteraan, AI, artificial intelligence, digital, dan mesti ikuti perkembangan ekonomi. Jangan diheret untuk bincang isu-isu yang boleh memecah dan melemahkan kita. Padahal kita ada kekuatan. Bangunkan kekuatan kita. Bina negara ini. Dan fikir masa depan negara ini. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ke mana nak dibawa rakyat, anak-anak muda kita. Nak kekal tahap ini, gaduh soal-soal kaum, soal-soal tafsiran, ataupun angkat martabat. Supaya sama-sama kita menjadi sebahagian daripada negara yang maju dan sanggup menangani ujian semasa.